Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat dessert dan juga air yang korang boleh minum untuk buka puasa ataupun untuk open house raya. Sangatlah sedap minum sejuk-sejuk. Jom kita start. Okay, first kita buat yogurt fruit cocktail. Okay, untuk yang ni korang potong buah naga. Maaf lah adik terpaksa pakai glove. Dia punya merah melekat sampai ke tangan. Okay, korang ambil mangkuk, letakkan ais, buah naga, buah lychee, buah cocktail, and also tambahkan air yogurt yang dibeli je mana-mana brand dalam botol, tak ada masalah. And then boleh tambahkan susu cair untuk bagi lagi creamy lah. Okay, next kita perlukan sangkuit jambu merah dan strawberry. Okay, so yang ni dia buat daripada pure fruit. So korang boleh dapat rasa sebenar pink guava dan also strawberry combine. Masam-masam tu sangatlah sedap. Okay, so korang campurkan sangkuit tadi, tambahkan lagi buah. Kalau tak cukup boleh adjust lah, nak lagi creamy tambah lagi susu cair, depends yang mana korang nak lah. Yang ni perfect untuk hidang sebagai dessert selepas buka puasa, ataupun boleh buat untuk open house raya nanti. Okay, alright, next kita nak buat orange apple asam boy. So untuk yang ni korang potongkan apple hijau, tak payah potong cantik-cantik sebab kita memang nak blend. So masukkan air and blend sampai dia hancur lumat cantik macam ni, and kita ready untuk serve. So korang ambil jug, lepas tu letakkan ais, and kita perlukan sangkuit orange. Yang ni OG daripada zaman KA kecil lagi. Aku sekolah rendah, masuk universiti, sampailah sekarang balik kampung mesti mak KA akan ada sangkuit ni time raya. Okay, lepas tu korang boleh masukkan apple hijau yang kita blend tadi, tambahkan air mineral sparkling ke atas, tersasyur. Masukkan buah lychee, 5 kasturi, asam boy, cebisan apple, daun pudina, meriah aku punya air macam majlis kahwin kat dalam tu. Kacau-kacau sampailah sebati, and now ready untuk kita serve. Okay, so yang ni rasa dia very macam-macam refreshing, and ada rasa minty yang fresh dekat dalam. So korang boleh try dua-dua ni resipi dekat rumah. So jangan lupa try dua-dua resipi ni. Nak buat buka puasa boleh, nak buat open house raya pun boleh juga. Okay, selamat mencuba.